Indonesia semakin kuat dengan pemain warisan. Malaysia pula masih bergelut dengan isu yang sama. Persoalannya sekarang, apa sebenarnya yang FAM boleh belajar daripada PSSI? Kalau kita jujur, jawapan dia mungkin agak pedih. Assalamualaikum dan salam sukan. Kalau kita tengok perkembangan bola sepak Asia Tenggara sekarang, satu perkara yang makin jelas. Indonesia sedang bergerak laju. Malaysia pula masih cuba mencari rentak, dan antara faktor besar yang membezakan dua negara ini ialah satu perkara, proses pengambilan pemain warisan dan naturalisasi. Di Malaysia, setiap kali kita bercakap tentang pemain warisan, mesti akan timbul isu. Isu dokumen, isu kelayakan, isu proses yang lambat, kadang-kadang isu yang berakhir dengan kontroversi. Sedangkan di Indonesia, proses ini nampak lebih tersusun, lebih jelas dan yang paling penting, lebih menghasilkan impak di atas padang. Jadi persoalannya, apa yang mereka buat berbeza? Kalau kita lihat kepada PSSI, mereka tidak hanya mencari pemain warisan secara rawak, mereka ada sistem. Mereka kenal pasti pemain di Eropah, buat scouting secara konsisten dan yang paling penting, mereka ada roadmap jelas untuk setiap pemain yang dibawa masuk. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat dan Rafael Struijk bukan sekadar dipanggil, tetapi diintegrasikan terus ke dalam sistem pasukan kebangsaan. Sekarang, kita bandingkan dengan situasi di Malaysia. Di bawah FAM, kita juga ada usaha untuk membawa masuk pemain warisan, tetapi proses itu sering kelihatan tidak konsisten. Kadang-kadang muncul nama baru, lepas itu senyap. Kadang-kadang pemain dipanggil, tetapi isu dokumentasi pula timbul kemudian. Dan inilah yang menyebabkan peminat mula hilang keyakinan. Kalau kita jujur, Malaysia bukan tiada bakat, Malaysia bukan tiada pemain warisan. Tetapi yang membezakan kita dengan Indonesia sekarang ialah cara kita menguruskan peluang tersebut. Dalam bola sepak moden, talent sahaja tidak cukup. Sistem yang menentukan sama ada talent itu menjadi atau sekadar potensi yang tidak digunakan. Satu perkara yang Indonesia lakukan dengan baik ialah mereka mempercepatkan proses. Bukan bermaksud melanggar peraturan, tetapi mereka memastikan setiap proses jelas, tersusun dan dipantau dari awal. Sedangkan di Malaysia, kadang-kadang proses hanya menjadi serius apabila isu sudah timbul. Dan bila isu sudah sampai ke peringkat antarabangsa, ia bukan lagi isu teknikal, ia menjadi isu reputasi. Jadi apa sebenarnya yang FAM boleh belajar daripada PFSI? Pertama, wujudkan sistem scouting warisan yang konsisten, bukan bermusim, bukan ikut keperluan jangka pendek, tetapi satu sistem yang sentiasa berjalan. Kedua, percepatkan proses dokumentasi dan pengesahan. Dalam dunia bola sepak hari ini, kelajuan adalah kelebihan. Siapa cepat, dia dapat. Ketiga, integrasi pemain dengan jelas dalam sistem pasukan. Bukan sekadar panggil, tetapi pastikan mereka benar-benar sesuai dengan taktikal pasukan. Dan yang paling penting, komunikasi yang telus kepada peminat. Kerana dalam era sekarang, peminat bukan sekadar menonton, mereka memahami dan mereka menilai. Peminat Malaysia sebenarnya tidak meminta perkara yang mustahil. Mereka hanya mahu melihat satu perkara, progres. Sebab mereka tahu, kalau negara lain boleh buat, kenapa kita tidak? Bola sepak Malaysia masih ada potensi, masih ada bakat, masih ada peluang. Tetapi jika kita tidak belajar daripada apa yang negara lain lakukan dengan lebih baik, kita akan terus berada di tempat yang sama. Dan dalam bola sepak, yang tidak bergerak ke depan sebenarnya sedang tertinggal. Apa pendapat anda? Adakah Malaysia perlu ikut model Indonesia atau kekalkan cara sendiri? Komen di bawah. Dan kalau anda mahukan analisis bola sepak Malaysia dan Asia Tenggara yang jujur dan berfakta, subscribe channel Northern Football Insight.